Bayangkan, zaman Empayar Dunia Melayu, Langkasuka Sriwijaya Melaka, seorang pawang biasa boleh tundukkan berpuluh gajah liar hanya dengan satu bacaan. Seorang pendekar boleh terbang ke Mekah untuk sembahyang Jumaat dan balik dalam sekelip mata. Badan mereka kebal senjata tajam, hilang dari pandangan musuh dan kuasa gaib yang buat musuh ketakutan. Ini bukan cerita dongeng. Ini rahsia ilmu Melayu paling sakti yang disembunyikan beratus tahun. Hari ini, kita bongkar 8 ilmu Melayu paling hebat yang pernah kuasai empayar kita. Jangan tinggal sampai habis sebab nombor 8 mungkin buat bulu roma kau berdiri. Jom kita selami warisan empayar dunia Melayu. Selamat datang ke channel ini. Kita semua tahu Melayu pernah bina empayar besar. Dari Langkasuka yang penuh emas, Sriwijaya yang menguasai laut, sampai Melaka yang jadi pusat perdagangan dunia. Tapi ada satu perkara yang jarang diceritakan. Ilmu gaib, ilmu batin, ilmu sakti yang jadi senjata rahsia pahlawan dan bomoh kita. Hari ini kita bongkar satu persatu. Setiap bab ada 6 visual cinematic cast. Like dan subscribe sekarang supaya tak ketinggalan. Dengan ilmu ini, aku tundukkan gajah. Zaman Empayar Dunia Melayu, ketika Langkasuka dan Sriwijaya menguasai Nusantara, ada satu ilmu yang buat musuh ketakutan sampai ke tulang. Ilmu tundukkan gajah. Bayangkan ini, berpuluh-puluh gajah liar sedang marah, gading tajam, belalai mengamuk. Tapi seorang pawang Melayu biasa sahaja berdiri di hadapan mereka. Tiada rantai besi, tiada tombak. Hanya keris di tangan dan bacaan jampi yang diturunkan secara rahsia. Dengan kuasa ini, rahsia purba terbuka. Dengan tenaga batin dan ilmu gaib, pawang tu boleh buat semua gajah tunduk, patuh dan bahkan jadi senjata perang yang paling ditakuti. Gajah-gajah ni bukan sekadar haiwan. Mereka jadi tentera hidup yang boleh hancurkan barisan musuh dalam sekelip mata. Cerita dari Kedah Tua dan Langkasuka kata, ada pawang yang pernah hentikan serbuan gajah musuh hanya dengan berdiri di tengah jalan dan melafazkan mantera. Dalam masa beberapa minit, kesemua gajah berlutut, mengangkat belalai sebagai tanda menyerah. Ilmu ni bukan main-main. Ia gabungan antara ilmu alam, tenaga batin dan hubungan rohani dengan haiwan. Pawang akan berpuasa, bertapa dan belajar bahasa gajah melalui mimpi dan petunjuk datuk nenek moyang. Zaman Empayar, ilmu tundukan gajah ni jadi salah satu rahsia ketenteraan yang paling dijaga. Kerajaan Melayu guna gajah perang ni untuk serang kapal musuh dari darat, untuk angkut barang dagangan yang berat dan untuk tunjuk kuasa di hadapan pedagang dari China, India dan Arab. Malah ada catatan lama yang sebut pawang Melayu boleh bercakap dengan gajah raja. Gajah yang paling besar dan sakti di istana. Inilah bukti bahawa bangsa Melayu bukan sekadar pandai berniaga dan berlayar, tapi pandai menguasai alam dan kuasa gaib yang ada di dalamnya. Ilmu tundukan gajah masih ada lagi sampai hari ini di kalangan pawang tertentu yang menyimpan ilmu warisan. Tapi ia hanya diturunkan kepada yang benar-benar layak. Kau percaya tak? Kalau kau rasa bulu roma dah naik, jangan pergi mana-mana. Bab 2, ilmu terbang bangsa Melayu, lagi gila lagi hebat. Teruskan tonton. Bab 2, ilmu terbang bangsa Melayu. Kisah pewarisan ilmu kuno yang membawa manusia melintasi langit. Saksikan keajaiban dan kuasa yang tersembunyi. Ini antara ilmu paling hebat dan paling banyak dibincangkan dalam sejarah empayar kita. Zaman Langkasuka, Sriwijaya dan Melaka, ada pendekar dan bomoh Melayu yang kuasai ilmu yang buat manusia biasa tak percaya, ilmu terbang. Bukan terbang macam burung biasa, tapi terbang jauh. Kononnya mereka boleh terbang ke Mekah untuk sembahyang Jumaat,
kemudian balik ke tanah Melayu dalam masa yang sama hari itu. Bayangkan, seorang pawang atau pendekar berdiri di pantai Langkasuka melafazkan jampi khas, kemudian badannya naik ke udara. Angin bertiup, cahaya emas mengelilingi tubuhnya dan dia meluncur laju melintasi lautan, gunung dan awan. Ada catatan lama dari ulama dan pedagang Arab yang pernah saksikan sendiri. Seorang Melayu datang ke Mekah dengan baju dan sarung yang masih basah air laut sembahyang, kemudian hilang semula sebelum orang ramai sempat bertanya. Ilmu ni dikatakan datang dari gabungan tenaga batin yang sangat kuat, ilmu angin dan petunjuk dari alam gaib. Pawang akan bertapa berhari-hari, berpuasa dan belajar mengawal roh angin melalui mimpi dan doa rahsia. Dalam Empayar Melayu, ilmu terbang ni bukan sekadar untuk ibadah. Ia juga digunakan untuk mengintip musuh. Menghantar berita penting dengan pantas dan menunjukkan kuasa kerajaan di hadapan pedagang dari China, India dan Persia. Ramai kata ilmu ni masih ada lagi di kalangan beberapa guru tarekat dan pawang tertutup yang menyimpan warisan ini dengan ketat. Apa yang buat ilmu terbang ni begitu istimewa? Ia bukti bahawa bangsa Melayu bukan sahaja menguasai laut dan perdagangan, tapi juga menguasai ruang dan masa dengan ilmu batin yang luar biasa. Kau bayangkan kalau ilmu ni masih boleh diamalkan hari ini? Ilmu terbang bangsa Melayu. Satu rahsia yang masih buat kita kagum sampai sekarang. Jangan tinggal bab 3 nanti, ilmu kebal, badan tak tembus senjata tajam. Lagi gila, lagi hebat. Teruskan tonton. Ilmu kebal! Serang! Kuatkan ilmu! Talukan mereka! Ini salah satu ilmu paling ditakuti musuh zaman Empayar Dunia Melayu. Ilmu kebal, badan tak tembus senjata tajam, peluru, pedang atau tombak. Tak tembus! Zaman Melaka, Langkasuka dan Sriwijaya, pendekar dan pahlawan kita pakai ilmu ni untuk perang besar-besaran. Bayangkan seorang pemuda Melayu biasa berdiri di barisan hadapan. Musuh serbu dengan pedang berkilauan, anak panah berterbangan, tapi badannya macam ada perisai gaib. Semua senjata melantun, patah atau tak tembus langsung. Cara ilmu ni diamalkan. Pawang atau guru silat akan suruh murid mandi dengan minyak keramat yang dibacakan ayat-ayat khas. Bertapa di gua atau hutan selama 7 atau 40 hari dan amalkan doa rahsia yang hanya diturunkan secara lisan. Saya akan amalkan guru. Ingat, jaga rahsia ini. Selepas itu, tubuh murid akan kebal, tak luka, tak berdarah, bahkan kadang-kadang tak terasa sakit. Ada cerita pahlawan Melaka lawan Portugis yang masih diceritakan sampai hari ini. Pendekar kita terus maju walaupun ditembak berpuluh kali. Peluru tak mempan, pedang musuh patah bila kena badan. Ini yang buat musuh ketakutan dan panggil kita orang sakti. Ilmu kebal ni bukan sekadar untuk perang. Ia juga lambang kekuatan batin Melayu, semangat yang tak boleh dipecahkan. Raja-raja Melayu sering minta bomoh kuatkan pahlawan dengan ilmu ni sebelum bertolak ke medan perang. Serang lawan sampai habis! Ilmu sakti penuhkan aku! Untuk Melayu! Walaupun dunia moden kata ini mitos, ramai guru silat dan pawang tradisional masih simpan ilmu kebal ini secara rahsia. Mereka kata ilmu ni masih boleh diamalkan, tapi hanya untuk yang hati bersih dan niat suci. Inilah bukti bahawa bangsa Melayu bukan sahaja hebat di laut dan perdagangan, tapi juga hebat di medan perang dengan ilmu gaib yang tak ternilai. Ilmu kebal rahsia yang buat Empayar Dunia Melayu tak mudah ditaklukkan. Bab 4 nanti, ilmu limunan boleh menghilang dari pandangan musuh. Lagi misteri, lagi hebat. Jangan tinggal. Teruskan tonton.
Ini ilmu yang paling ditakuti musuh dalam sejarah Empayar Dunia Melayu. Ilmu limunan, kebolehan menghilang dari pandangan mata manusia. Bayangkan seorang pahlawan atau pengintip Melayu berdiri di hadapan musuh. Dalam sekelip mata, badannya pudar macam asap, hilang sepenuhnya. Musuh panik mencari, tapi dia sudah berada di belakang barisan mereka, siap menyerang dari arah yang tak disangka. Zaman Langkah Suka dan Melaka, ilmu limunan ni jadi senjata rahsia untuk pengintip dan pendekar. Mereka boleh hilang dan muncul semula tanpa jejak, menjadikan mereka hampir tak dapat dikalahkan. Cara diamalkan, pawang akan ajar murid bertapa di gua gelap, berpuasa dan melafazkan jampi khas selama berhari-hari. Bertapa di gua gelasa dan melafazkan jampi khas. Ada yang kata ilmu ni buat badan limun, macam bayang-bayang yang tak boleh disentuh. Ada juga yang kata ia gabungan ilmu batin dan ilmu angin yang buat tubuh pudar. Cerita lama dari Kedah Tua dan Sriwijaya sebut, ada pendekar yang boleh masuk istana musuh, ambil dokumen penting dan keluar semula tanpa ada yang sedar. Ini yang buat empayar kita susah ditakluk. Musuh tak tahu dari mana serangan datang. Ilmu limunan ni bukan sekadar untuk perang. Ia juga digunakan untuk lindungi diri, sembunyi dari bahaya dan bahkan untuk urusan rahsia kerajaan. Walaupun dunia moden panggil ini mitos, ramai guru silat dan pawang tradisional masih simpan ilmu limunan ini secara rahsia. Mereka kata ilmu ni masih boleh diamalkan, tapi hanya untuk yang hati bersih dan niat suci. Inilah bukti bahawa bangsa Melayu bukan sahaja kuat fizikal tapi juga pandai menguasai alam gaib sehingga boleh hilang dari dunia nyata. Ilmu limunan, rahsia yang buat Empayar Dunia Melayu sentiasa satu langkah di hadapan musuh. Bab 5 nanti, ilmu pengasihan. Pikat hati manusia, lagi berbahaya, lagi hebat. Jangan tinggal. Teruskan tonton! Bab 5, ilmu pengasihan dan pukau. Dengan ilmu ini, kuasai hati dan pikiran. Pengaruh tak terlihat mengikat takdir. Taklukkan semua dengan kekuatan gaib. Ini ilmu paling berbahaya dan paling banyak disalahgunakan dalam sejarah Empayar Dunia Melayu. Ilmu yang boleh pikat hati manusia, buat orang jatuh cinta, tunduk, dan setia sepenuhnya. Bayangkan seorang raja atau pahlawan Melayu, mahu rakyat atau permaisuri setia padanya. Wahai rakyatku, wahai permaisuriku, kesetiaanmu adalah cahaya yang menerangi tahtaku. Dengan ilmu pukau, dia hanya perlu bacakan jampi khas ke dalam air minuman, bunga atau minyak wangi. Sesiapa yang terkena, sama ada lelaki atau perempuan, akan jatuh cinta gila-gilaan, tak boleh tolak perintah dan sanggup buat apa saja untuk dia. Zaman Melaka dan Langkah Suka, raja-raja guna ilmu ni untuk dapatkan kesetiaan pembesar, pahlawan dan rakyat. Kononnya, dengan ilmu pengasihan, satu kerajaan boleh berdiri teguh tanpa pemberontakan. Tapi ilmu ni juga paling berbahaya. Kalau disalahguna, boleh musnahkan nyawa dan keluarga. Cara diamalkan, bomoh atau pawang akan ajar amalan khas, bertapa, puasa dan bacaan doa rahsia yang hanya diturunkan kepada yang layak. Ada yang kata ilmu ni buat hati orang lain terikat dengan hati pemilik ilmu. Ramai ulama dan sejarawan Melayu sebut ilmu pengasihan ni pernah jadi senjata rahsia istana. Tapi ia juga ada amaran keras. Sesiapa yang guna dengan niat jahat, ilmu ni boleh berbalik menyerang diri sendiri. Hari ini, ilmu pukau masih diamalkan secara rahsia di kalangan setengah pawang tradisional. Dengan ilmu ini, engkau akan terpikat selamanya. Tapi ramai yang pesan, ilmu ni bukan untuk main-main. Ia kuasa yang boleh mengubah takdir hati manusia.
Inilah bukti bahawa bangsa Melayu bukan sahaja kuat fizikal dan gaib, tapi juga pandai menguasai hati dan jiwa manusia. Ilmu pengasihan pukau, rahsia yang paling manis sekaligus paling mematikan. Bab 6 nanti, ilmu pawang alam dan haiwan, kawal cuaca, panggil harimau, hentikan hujan. Lagi dekat dengan alam Nusantara lagi hebat. Jangan tinggal. Teruskan tonton. Selamat datang ke bab 6, ilmu pawang alam dan haiwan. Kuasai kekuatan mistik untuk mengawal haiwan dan alam. Bersediakah anda? Ini ilmu yang paling dekat dengan jiwa Nusantara dan semangat empire dunia Melayu. Ilmu pawang, kebolehan menguasai alam dan haiwan liar. Zaman Langkasuka, Sriwijaya dan Kedah Tua, pawang bukan sekadar bomoh biasa. Mereka boleh hentikan hujan yang tak berhenti, panggil angin untuk bantu kapal dagang, suruh harimau menjauh dari kampung atau bahkan buat ular berpatah balik. Bayangkan ini, hujan lebat mengancam tanaman padi rakyat. Pawang berdiri di tengah sawah, melafazkan jampi, angkat tangan ke langit dan awan berpecah, matahari muncul semula. Atau seekor harimau mengamuk di hutan. Pawang cuma bercakap dengan suara rendah dan harimau tu tunduk, berpatah balik ke dalam hutan. Ilmu ni datang dari hubungan rohani yang sangat dalam dengan alam. Lihat bagaimana ia menghubungkan kita dengan semua makhluk. Pawang akan bertapa di gua, berpuasa dan belajar bahasa alam melalui mimpi serta petunjuk datuk nenek moyang. Mereka anggap alam bukan musuh tapi sahabat yang boleh diajak bekerjasama. Dalam empayar Melayu, pawang ni jadi penasihat raja sebelum perang laut atau musim menuai. Mereka bantu angkat semangat rakyat dan pastikan harmoni antara manusia dengan alam tropika yang ganas. Dengan semangat ini, kita jaga keseimbangan. Ilmu pawang alam dan haiwan ni bukti bahawa bangsa Melayu bukan sahaja pandai berniaga dan berperang, tapi juga pandai hidup selaras dengan alam semesta. Walaupun dunia moden panggil ini mitos, ramai pawang tradisional di kampung-kampung masih amalkan ilmu ni secara rahsia sehingga hari ini. Inilah warisan yang buat empire dunia Melayu begitu kuat dan tak tergugat kerana mereka menguasai bukan sahaja manusia, tapi alam itu sendiri. Bab 7 nanti, ilmu tenaga dalam dan silat gaib. Kekuatan pukul musuh dari jauh tanpa sentuh. Lagi gila lagi hebat. Jangan tinggal, teruskan tonton. Ini ilmu yang buat pendekar Melayu zaman empayar bukan sekadar kuat fizikal, tapi kuat roh dan batin yang luar biasa. Ilmu tenaga dalam dan silat gaib. Kekuatan pukul musuh dari jauh tanpa sentuh. Tenaga batin yang boleh hancurkan lawan hanya dengan gerakan tangan atau pandangan. Zaman Melaka, Langkasuka dan Sriwijaya, pendekar yang kuasai ilmu ni boleh berdiri diam, kemudian dengan satu hayunan tangan atau lafaz jampi. Musuh yang berdiri jauh tiba-tiba terhuyung, dada sakit macam kena tumbuk gaib. Lihat, serangan gaib kita telah mengena. Ada yang kata tenaga ni boleh dibuang ke dalam tanah, kemudian naik balik ke badan musuh macam kilat. Cara diamalkan? Guru silat akan ajar murid latihan nafas khas, bertapa, puasa dan gerakan silat perlahan yang mengumpul tenaga batin. Selepas berbulan-bulan, murid boleh rasa tenaga panas dalam badan, boleh dihantar keluar untuk serang atau lindungi diri. Dalam perang empayar, ilmu ni jadi senjata rahsia. Pendekar Melayu boleh lawan berpuluh musuh tanpa pedang pun, cukup dengan silat gaib. Musuh jatuh satu persatu. Ini yang buat Portugis dan musuh lain takut dan panggil kita pendekar sakti. Ilmu tenaga dalam dan silat gaib ni masih diajar di beberapa perguruan silat tertutup sehingga hari ini. Ramai guru kata ilmu ni bukan untuk tunjuk kuasa, tapi untuk jaga diri dan lindungi umat.
Inilah bukti bahawa bangsa Melayu bukan sahaja hebat dengan pedang dan gajah, tapi juga dengan kuasa batin yang tak ternilai. Ilmu tenaga dalam dan silat gaib, rahsia yang buat pendekar kita tak terkalahkan. Terima kasih, Guru. Bab 8 terakhir nanti, ilmu keramat dan gaib. Berhubung alam halus, dapat petunjuk dari nenek moyang, lihat masa depan. Paling tinggi dan paling mistik. Jangan tinggal episod penutup. Teruskan tonton! Selamat datang di bab 8. Ilmu keramat dan gaib terbentang di hadapanmu. Rasakan kekuatan yang tersembunyi. Bab 8. Ilmu keramat dan gaib. Inilah ilmu paling tinggi, paling suci, paling mistik. Ilmu yang membolehkan manusia biasa berhubung dengan alam gaib, mendapat petunjuk terus dari nenek moyang dan melihat apa yang mata biasa tak mampu lihat. Zaman Lankasuka, Sriwijaya dan Melaka, raja-raja dan pawang besar tak hanya bergantung pada pedang dan gajah. Mereka pergi ke tempat keramat, bertapa berbulan-bulan, atau lakukan ritual khas untuk dapatkan ilham dan petunjuk dari alam halus. Ada yang boleh melihat ancaman musuh sebelum ia datang. Ada yang bercakap dengan roh nenek moyang untuk minta restu. Ada yang dapat kuasa keramat yang melindungi seluruh kerajaan dari bencana dan musuh. Ilmu ni bukan untuk semua orang. Ia hanya untuk yang hati bersih, yang benar-benar ikhlas. Yang hormat kepada Yang Maha Kuasa dan kepada yang telah pergi. Siapa yang salah guna ilmu ni, boleh berbalik menyerang. Dengan ilmu keramat dan gaib ni, empayar dunia Melayu bukan sahaja kuat di dunia nyata, tapi juga dijaga dan dibimbing dari alam gaib. Inilah yang buat kita susah ditaklukkan sepenuhnya. 8 ilmu yang kita bincangkan sepanjang 8 bab ini, tundukkan gajah, terbang, kebal, limunan, pengasihan, pawang alam, tenaga dalam silat gaib, dan sekarang, keramat dan gaib. Inilah warisan, inilah identiti, inilah bukti bahawa bangsa Melayu bukan bangsa biasa. Kita berbangsa yang warisi ilmu sakti, hikmah dan hubungan rohani yang sangat dalam dengan alam dan pencipta. Kita tak boleh biarkan warisan ni hilang di telan zaman. Kita kena pelajari semula. Kita kena hormati. Kita kena sebarkan dengan cara yang betul. Terima kasih kerana ikut saya dari bab 1 sampai bab 8. Kalau video ini buat kau lebih bangga jadi Melayu, lebih cinta pada warisan kita, like, share, subscribe. Dan jangan lupa ceritakan pada anak cucu kita nanti. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam penuh hormat dan cinta dari Tanah Melayu. Empayar dunia Melayu hidup selamanya di hati kita. Assalamualaikum.